Hari ni, Cikgu Tika nak kongsi ilmu bab 1 tingkatan 3 yang bertajuk indeks. Kalau anak-anak murid perasan soalan 8A. 8A. Soalan ini sangat popular dalam peperiksaan. Sangat popular. Okey. Cikgu nak tunjuk. Kalau dapat soalan ni, caranya bagaimana nak selesaikan. Soalan ni popular dalam bahagian C. Bahagian C. Okey. Langkah pertama, ingat step pertama. Langkah pertama lah tu. A kuasa M per N. Ini adalah indeks ya. M per N ni indeks. Okey. Sekarang ini M ini adalah kuasa. N ini adalah punca kuasa. A ini adalah asas. Okey. Contoh dalam soalan 7 kuasa 3 punca kuasa 4. Okey. 7 kuasa 3 punca kuasa 4. 7 kuasa 3 merujuk kepada 7 ini adalah asas. 3 ini adalah kuasa. 4 ini adalah punca kuasa. Okay. Alright, adik-adik. Okay, jadi cikgu macam mana nak tukarkan 7 kuasa 3 punca 4 ini kepada indeks? Caranya follow step A M per N. A kuasa M per N. Tukarkan kepada indeks. A adalah 7. M kuasa adalah 3. Per N punca kuasa adalah 4. 7 3 per 4. Ini caranya menukarkan indeks dengan ada kuasa 7 kuasa 3 dan punca kuasa 4. Ini cara dia. Itu step pertama. Kemudian barulah kita selesaikan. 7 kuasa 3 per 4. P kuasa 5. Tulis saja. Darab 7 P kuasa 4. Dalam luar kurungan ada 2. Itu bermakna setiap sebutan itu kena didarabkan dengan 2. Kuasa 2-nya. Okey. Maknanya setiap pembeli ubah dan pekalinya kena didarabkan dengan kuasa 2-nya. 7 kuasa 2 P. P ada kuasa 4 cikgu. Betul? Apa kena buat? Darab dengan 2 kuasanya. Okey. Maknanya setiap kuasa itu perlu didarabkan dengan 2 tersebut dalam sebutan itu. Per 7 kuasa 7 punca kuasa 4. Okey, sama juga guna formula A M per N. Jadi 7 kuasa 7 per punca kuasa 4. 7 kuasa 7 per 4. P kuasa 9. Alright? Okey adik-adik. Bila asas dah sama, 7 dengan 7, P dengan P, baru kita boleh selesaikan. Ingat, step yang seterusnya. Yang kedua. Darab kena tambahkan kuasa. Bahagi kena tolakkan kuasa. Okey, jom kita buat. 7, ingat adik-beradik yang sama, asas 7 semua. Kuasanya semua selesaikan asas 7 saja. 7 kuasa 3 per 4 darab. Jadi tambah 7 kuasa 2 tambah 2. Nampak? 7 kuasa 2 tambah 2. Bahagi 7 kuasa 7 per 4. Bahagi jadi apa? Tolak 7 per 4. Okey, darab dengan P. Sekarang selesaikan asas P pula.
P kuasa 5 darab jadi tambah kuasanya. Kuasanya P 4 darab 2 jadi 8. Betul adik-adik? Tambah 8. Bahagi P kuasa 9. Bahagi jadi tolak 9. Okey, sekarang baru kita selesaikan. Selesaikan 7 kuasa 3/4 tambah 2 tolak 7/4. Adik-adik tekan kalkulator masing-masing. Okey, jom sama-sama dengan cikgu tekan kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Okey, cikgu guna kalkulator saintifik cikgu. Bagi anak-anak murid yang belum lagi memiliki kalkulator saintifik, boleh download daripada Play Store. Alright. Ingat, 7 tu biar aje. Yang kita kena selesaikan indeksnya, kuasanya. Okey, buka kurungan 3 X per Y ni 4 ke kanan. Tutup kurungan. Tambah 2. Tolak. Buka kurungan lagi. Tekan 7. X per Y. Tekan 4. Ke kanan. Tutup kurungan. Sama dengan 1. Jadi 7 kuasa 1 darab P 5 tambah 8 tolak 9. 5 tambah 8 tolak 9 sama dengan 4. Jadi P kuasa 4. Kita tahu kalau 7 kuasa 1 bersamaan dengan 7 P kuasa darab P kuasa 4 bermakna 7 P kuasa 4. Siap adik-adik? Selamat mencuba.